Pengguna bank di Malaysia tidak lagi perlu membayar caj RM1 bagi setiap pengeluaran tunai antara bank apabila kemudahan itu dimansuhkan sepenuhnya bermula 1 Julai. Pengumuman itu dibuat menerusi kenyataan bersama oleh Associations of Banks in Malaysia, Associations of Islamic Banking and Financial Institutions Malaysia. Melalui inisiatif tersebut, pemegang kad debit boleh mengeluarkan wang tunai secara percuma di mana-mana ATM atau Smart Recycle Machine SRM milik bank di seluruh negara tanpa mengira bank pengeluar kad. Langkah itu membolehkan pelanggan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di Malaysia dengan pengeluaran tunai antara bank tanpa had dan tanpa sebarang caj tambahan. Menurut Persatuan Perbankan Terbabit, pemansuhan caj itu mencerminkan komitmen industri perbankan untuk menjadikan perkhidmatan kewangan lebih mudah diakses, inklusif dan mampu milik kepada rakyat. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas, bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat.